Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menan Adam Channel. Episod hari ni kita nak buat unboxing dan juga review jentera Hexagonite daripada keluaran JP. Nah, siapa yang kenal model Hexagonite daripada keluaran Tamiya? Cuba angkat tangan. Okay, Hexagonite daripada keluaran Tamiya, warna dia adalah warna hijau hitam. Tapi untuk daripada keluaran JP kali ni, ianya menggunakan tema warna merah putih. Dan kalau tengok pada box art ni kan, boleh tengok gambar illustration dia menggunakan decals yang mirip daripada yang kita selalu tengok pada model-model Gundam. Okay, so dekat box art ni kita dapat tengok dekat sebelah bucu kiri bawah ada tulis MA Chassis dan sebelah kanan ni ada tulis skala 1/32 sesuai untuk 14 tahun ke atas. Di sisi samping atas ada nama Hexagonite Mini 4WD Pro dan dekat sebelah kanan dia pula ada gambar MA Chassis yang telah pun siap terpasang. Dan yang macam kita tengok pada model sebelum ni, tulisan dia spiral type, tapi sedangkan model yang ada terpapar kat sini bukanlah jenis spiral type. Saya rasa dia copy paste ni, entah dia faham ke tidak ni. Okey, dekat sisi samping kiri dan kanan ada model Hexagonite special ni dan juga ada nama dia, serta sini tak ada logo Jepin. Tak ada logo Jepin dan tak ada nombor model. Dekat sebelah bawah pula ada tulisan-tulisan yang saya tak faham. Siapa nak tolong translate kan, silakan. Okey, so basically itulah semua dekat sebelah luar kotak dan jom kita buka. Okey, alang-alang saya baru teringat yang sebenarnya untuk model JP ni instruction manual dia ada dekat sebelah bawah kotak. Okey, ini ada step 1 2 3 4, 5, 6. Macam ni rupa-rupanya. Okey, dah settle settle bahagian luaran kotak. Jom kita buka dan tengok dekat sebelah dalam pula. Okey, jom bismillahirrahmanirrahim, kita potong dulu. Okey, anyway, untuk balutan dia plastik wrap macam ni kan, yang ni bukan saya yang buat, bukan kedai yang buat, memang datang daripada kilang, memang dah pun siap dibalut dengan wrapping macam ni, in which saya rasa satu benda yang sangat-sangat bagus oleh pihak JP, yang benda ni tak pun dibuat oleh pihak Tamiya. Dan kalau nak ikutkan kan, plastik macam ni memang sangat-sangat bagus tau, sebab baru-baru ni saya rasa pagi tadi baru kawan saya tunjukkan kit original Tamiya yang tercelup dalam air kan. Biasalah Tamiya dia tak ada balut plastik macam ni tau. Tamiya memang kosong open macam tu je, kotak direct je. Dan kawan saya tu, sahabat kita ni, tinggalkan Tamiya dia dekat dalam bonet kereta. Nak jadikan cerita, bonet kereta tu bocor dan air masuk, jadi rosaklah kit-kit Tamiya yang ada dalam bonet tu. Okay, salam takziah buat sahabat kita yang terkena tu. Jadi kalau katalah Tamiya boleh upgrade kan, pakai shrink wrap macam ni, saya rasa insyaAllah lah lagi terprotect kit kita daripada habuk-habuk maupun air. Banyak pula bebel pasal plastik wrap. Okey, jom kita tengok kat sebelah dalam pula. 1, 2, 3. Tada! Wih, saya tengok dekat box tadi ingatkan warna putih. Kan, cuba tengok betul-betul. Warna putih ke bukan? Kan, saya rasa ni warna putih. Tapi bila kita buka dekat dalam kotak, rupa-rupanya dapat chassis warna silver. Walaupun dia bukan warna putih, tapi silver dia cantik. Weh, nampak tak? Dah macam orang kata apa, tu nak kata metalik, tak metalik lah, tapi nampak macam berkilat-kilat sikit kan. Dan design MA chassis dia dahsyat, siap ada lubang-lubang, tak sama macam MA chassis daripada keluaran Tamiya. Dah siap ditebuk-tebuk ni, tu dia, daripada atas ni sampai ke bawah. This is marvelous. Kat dalam ni ada tulis marking 2024-09 made in China. Sampaikan tengok ni tak, dia dah tebuk, dah buat betul-betul lightweight ni, tebuk kiri kanan ni. Sampaikan marking untuk positif dengan negatif pun ada dekat ruang kecil tu je. Positif, negatif, positif, negatif. Punyalah sampai dah tak ada space dah kan. Dekat sebelah bawah ni ada tulisan MA Chassis, ada on off, ada logo tong sampah, dan dekat atas ni ada logo Jepin. Oi, memang cantik lah weh. Dan saya rasa memang agak keras jugalah chassis ni. So itu dia punya chassis. Seterusnya kita nak tengok body dia. Biasanya saya akan tengok body terlebih dahulu tau, tapi disebabkan
terpanggil sangat-sangat dengan design MA chassis dia tu. Memang terus terlupa yang patutnya kita buat body terlebih dahulu. Dan ini juga satu lagi benda yang saya suka dengan pihak JP ni, nampak dia pakai plastik yang macam ni kan, resealable. Okay, so bila kita tak nak pakai, kita boleh seal balik semula. Bila nak buka, kita boleh buka macam ni. Dan semua part-part kat dalam ni terprotect daripada anasir-anasir luar. So dekat sini wheels dia dah memang tercabut daripada runner, dah memang tak ada runner macam tak ada runner je. Okay, wheels dia memang macam ni memang dah siap terpotong daripada size medium. Ini 5 spokes, narrow dia ke semua 4 wheels. Dan saya tengok dekat sini ada sedikit offset. Okay, ada sedikit offset untuk 1, 2, adakah terdapat pada semua 4. Yes, so 4 wheels ni ada offset dan size dia semua sama. Dia tak ada lebar belakang, narrow kat depan, tak ada. Okay, so nak tengok body dia. So body dia pun bukanlah warna putih. Mata saya yang salah ke? Saya rasa lah kan, model illustration ni ada sedikit berbeza dengan rupa paras yang asal. Warna dia dekat sini nampak macam putih, nak rasa warna macam warna chrome pun ada juga bila saya tengok dekat bahagian reflection ni kan. Tapi untuk body dia ni warna grey lah, memang warna grey, light grey. Memang potongan dia pun cantik cutting dia, tengok dekat bahagian ni kan, belang-belang dia ni. Okay, anyway, kepada siapa yang masih baru dekat Main Adam Channel, saya nak jemput anda untuk tukarkan resolusi kepada 4K 60fps supaya boleh zoom in kepada semua setiap belang-belang garis-garis yang sangat-sangat detail ni, supaya anda boleh tengok dengan mata kepala anda sendiri betapa cantiknya printing yang dibuat oleh pihak JP ni. Memang sangat-sangat kemas, even dekat bahagian lampu belakang dia tu. Okay, part ni sangat-sangat kecil ni pun dia orang boleh print juga. Dekat belah bawah ni ada marking JPIN 2024 made in China dan ada marking ABS. Kalau kata nak pasangkan, mungkin saya rasa cantik kalau saya warnakan dengan warna, ada tak contoh warna? Saya suka kalau pakai warna ni. Warna ni warna macam chrome. Okay, bila warna chrome ni saya rasa lagi sama lah kalau nak dibandingkan dekat dia punya box art. Kalau nak dikomparekan dengan kalau kita tak paint. Okay, nampak tak? Okay, chrome ni dia lagi reflektif nak berbanding dengan warna asal yang agak kusam warna grey dia. Tapi cantik, tetap cantik juga guys. Tak apa, nanti kita tengok dia punya dicast macam mana, baru kita boleh komen dengan lebih panjang lagi. Okay, so untuk tayar dia, kita akan dapatkan tayar daripada size medium. Material dia adalah regular saja, low profile dan boleh kata narrow jika semua 4 tayar. Ada marking 4WD Toys Dash A. Seterusnya kita ada A parts untuk MA chassis yang lain macam runner dia. Kalau kita tengok kat sini, tak sama, memang tak sama dengan susunan daripada original Tamiya. Even dia punya roller pun sampai 2, 4, 6, 8. Bagi 8 biji roller. Sedangkan kita biasa pasang 6 je guys. Dia bagi sampai 8 biji roller, dan roller dia pun size besar ni. Dah macam roller 19 dah dia punya size dia. Okay, lock battery, lock engine, ada marking apa benda ni? Weh, marking dia Yika. Marking sini Yika, marking sini pun Yika Yankai. Oh, kemain kau. 2016 Yankai. So dia ambil mold daripada Yika rupanya JP ni. Oh, pandai. Ingat kita orang tak nampak pakai Yika punya. Lagi dekat dalam ni kita akan dapatkan terminal. Okay, this is biasa. Dan kita dapatkan gear set. Untuk gear set dia tak sama macam color daripada original Tamiya, in which Tamiya nya kalau pakai gear hijau, dia akan combine dengan warna pink. Yang ni semua dia nak warnakan warna hijau. Lantak dia lah. Dalam ni ada bottle base, ada drive shaft berkepanjangan 60mm, dan juga ada barang-barang lain lah, skru-skru dan juga gear shaft dekat dalam ni. Lagi kita akan dapatkan motor. Motor ni dalam beg plastik, tapi plastik dia dah memang terbuka macam ni. Adakah supposedly dia patut lock ke apa, saya tak tahu, wallahualam. Tapi motor dia bagi motor double shaft jenis open kat tengah-tengah ni. Boleh kita tengok dekat sebelah dalam dia guys. Cantik juga design yang macam ni. Okay, so ini adalah motor dia. Bawah tak ada sebarang marking. Lagi dekat dalam ni disertakan satu screwdriver kecil, which is very very good. Dan yang terakhir sekali, 1, 2, 3, tada, dia punya sticker sheet. Anda boleh tengok sendiri. Untuk daripada sudut printing, sticker sheet ni saya suka.
sebab dia print nampak tak very details, very small. Okay, 4WD Mecha Special Edition. Tu dia, nampak tak printing dia memang sangat-sangat halus. Anda bandingkan dengan mata tweezer saya. Tu dia kan, 1:32 dia tu memang tulisan sangat-sangat kecil. Nampak tak sini? Tulisan dia tu memang halus. Dan dekat sini pun kecil-kecil ni pun boleh baca ni. Memang tulisan betul bukan dot-dot kosong saja. Kejap-kejap nak cuba. Kalau kita cuba zoom boleh baca tak tulisan kat situ. Saya mata sekarang memang tak nampak guys. Kena zoom dulu baru boleh nampak. Okay, so daripada sudut positif dia, memang stiker dia design memang cantik. Akan tetapi kita tengoklah, ya Allah, Ika pula dah. J-Pin ni kan, stiker untuk bahagian ni, okay, nampak sendiri bahagian kokpit ni dah pun terangkat. Okay, nampak tak dah terangkat. Okay, stiker ni terangkat. Untuk bahagian caution ni, nampak tak dah terangkat dah. Okay, dia dah tak melekat elok dah dekat dia punya stiker shade ni. Okay, boleh kata hampir semua dah terangkat. Cumanya untuk stiker bahagian kokpit ni dan untuk bahagian caution ni memang dah terangkat teruk dah guys. Macam dah tak boleh nak diselamatkan. Tak tahulah nanti bila tampal sama ada masih melekat atau tidak. Wallahualam. Memang nampak tak dia dah tersiap terbuka macam tu. Mungkinlah saya rasa lah pihak J-Pin boleh upgrade sikit daripada sudut stiker. Sebab sebelum ni kita dah buat satu kit yang pasal bas mini bus tu pun sama juga. Bahagian lain, bahagian body, bahagian chassis, bahagian tayar, semua perfect dekat mata saya. Tapi bahagian stiker dia, sangat-sangatlah sedih. Printing dah cantik, tolonglah upgrade kualiti stiker anda. Okay, alright. So basically itulah semua item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak Hexagonite Special Edition daripada keluaran J-Pin ini. Macam biasa saya nak tanya anda, apakah pandangan anda semua? Kalau ikutkan mata saya kan, memang best sangat-sangat lah. Dan especially bila kit-kit J-Pin ni harga dia lebih kurang dalam RM25, RM35 macam tu saja kan. Separuh ataupun 1/3 je daripada harga yang original Tamiya, anda boleh dapatkan kualiti yang sehebat macam ini. Kalau kata pada saya lah kan, untuk dari sudut semua lain dah perfect dah kan. Yang boleh saya komplain satu benda lah dari sudut stiker dia. Kalau orang yang macam saya yang jarang-jarang nak pakai stiker standard yang datang dari kilang, saya biasanya akan custom paint dan akan buat custom stiker. Jadi mungkin benda tu bukanlah satu masalah yang besar pada saya. Tapi kepada siapa yang memang suka jenis build plug and play, saya rasa benda ni akan jadi satu isu yang besar, especially bila stiker tu nanti tampal-tampal je dia tak nak lekat, ataupun bila dah tampal gam dia tak kuat, akan senang terkopik, akan merosakkanlah nilai estetika dia bila dah siap pasang nanti. Apa-apa pun tepuk dada tanya hati. Okay, so saya rasa setakat dulu review kita untuk episod kali ini. Kalau anda rasa anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah senyuman, Nali mainan. Assalamualaikum.